Abang Korea. Ya, saya. Barang saya ke? Ni barang awak. Alhamdulillah. Saya nak. Abang Korea, okey tak hari ni kerja? Okey je. Okey, dah makan? Dah. Minum dah? Dah. Okey, Abang Korea. Assalamualaikum, Korea. Ya, waalaikumsalam. Ya, Abang Korea. Nah. Ni barang Asal saya. tak? Jap. Ni. Ni duit tip saya nak bagi kat awak. Tak apa. Banyakkan ni. Jangan macam tu, saya ikhlas. Saya memang nak ikhlas nak bagi kat Tak abang. apa. Ambil je. Assalamualaikum, Korea. Assalamualaikum, Korea. Si Odi. Assalamualaikum. Korea. Bang. Ya, San. Ni ada barang si Odi RM97 atas nama Milaini. Betul ke? Asal lah. Aku call kau tak angkat. Cik tak reply. Kau jangan sidai-sidai tu. Aku tengok kau on delivery pukul 8 pagi baru sekarang kau sampai. Agak-agak lah. Sorry lah bang. Nah, barang abang. Aku tak ada order lah barang COD ni. Aku tak kenal. Siapa AB tu? Cancel. Tak ada order. Tak ada. Serius lah bang? Tak ada. Cakap tak ada. Tak ada lah kau ni. Ulang-ulang tak? Cancel lah. Cakap dah tak ada duit. Kampret. Assalamualaikum, Korea. Bang. Barang tu letak depan je bang. Nanti saya QR kat abang boleh? Okay, nanti saya send dekat WhatsApp ya. Okey bang. Hello bang. Ya, kenapa? Barang tak ada abang kan? Mungkin tak ada sebab saya tadi letak depan pintu kan. Ya betul tak ada ni bang. Macam mana saya nak bayar kalau barang tak ada? Tadi saya suruh letak depan pintu abang letak mana? Bang, saya letak depan pintu. Tu Tak boleh bang macam tu. Alamak, memang saya report polis lah.